Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera anak-anak yang saya kasihi sekalian. Anak-anak, hari ini cikgu ingin bercakap tentang satu perkara yang sering melemahkan hati murid, mencuri keyakinan dan membuat kamu rasa kecil walaupun kamu sebenarnya mampu. Perkara itu ialah membandingkan diri dengan orang lain. Anak-anak yang cikgu sayangi, berapa ramai antara kamu pernah berkata dalam hati, kenapa dia lebih pandai? Kenapa aku lambat? Kenapa hidup aku tak macam dia? Anak-anak, perbandingan tidak menjadikan kamu lebih baik. Perbandingan hanya membuat kamu lupa siapa diri kamu. Anak-anak, setiap orang diciptakan dengan jalan hidup yang berbeza. Ada yang cepat faham, ada yang lambat tetapi mendalam. Ada yang berjaya awal, ada yang lambat tetapi bertahan lama. Yang lambat bukan gagal, yang berhenti itulah gagal. Anak-anak yang cikgu banggakan, cikgu nak kamu faham satu perkara penting. Masa depan kamu tidak ditentukan oleh siapa yang kamu kalahkan, tetapi oleh siapa yang kamu perbaiki. Dan orang yang paling perlu kamu baiki ialah diri kamu sendiri. Anak-anak, bila kamu sibuk membandingkan diri, kamu akan letih. Tetapi bila kamu fokus membaiki diri, kamu akan berkembang. Hari ini kamu mungkin ketinggalan, tetapi jika kamu baiki diri hari ini, kamu akan melangkah lebih jauh esok. Anak-anak yang cikgu kasihi, cikgu tahu media sosial, keputusan peperiksaan, pujian orang lain sering membuat kamu rasa rendah diri. Tetapi dengar ini baik-baik, nilai diri kamu tidak ditentukan oleh pencapaian orang lain. Nilai diri kamu ditentukan oleh usaha kamu untuk berubah. Anak-anak yang cikgu banggakan, hari ini cikgu ingin kamu buat satu keputusan penting. Berhenti membandingkan diri. Mula membaiki diri. Baiki sikap. Baiki disiplin. Baiki usaha. Walaupun sedikit, asalkan berterusan. Anak-anak, cikgu ingin kamu ingat satu ayat ini. Bandingkan diri kamu dengan semalam, bukan dengan orang lain. Jika hari ini kamu lebih baik daripada semalam, kamu sedang berada di landasan yang betul. Akhir kata, anak-anak yang cikgu kasihi, simpan ayat ini dalam hati kamu. Jangan bandingkan diri, baiki diri. Kerana versi terbaik kamu tidak perlu mengalahkan orang lain. Cukup dengan mengalahkan kelemahan sendiri. Cikgu percaya setiap kamu ada potensi besar bila kamu berhenti membanding dan mula membina. Jika ucapan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Pengetua supaya lebih banyak kata-kata motivasi dapat menenangkan hati dan menguatkan jiwa kamu. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.